Business owner, risik-risik yang banyak bersepah-sepah berdebu-debu semua ni boleh tolak cukai tau. Tapi kalau korang simpan lah. Simpan ke? Jom kita tengok resit mana yang boleh tolak dan yang mana tak boleh. Inside Scope makan dengan staff. Yang ini boleh tolak. Ini apa ni? Hugo Boss, Kevin Klein. Amboi. Ini barang personal. Reject. Yang ini pula bayar diesel company. Kereta company kita ni. Confirm. Lulus. Bayar bil utility. Bil api, air, telefon, internet. Confirm boleh tolak. Ini apa? Panjang betul ni. Oh, Lotus. Sikedis. Ayam 5 kilo. Enlin. Drivers. Bisnes aku ni bukan ada 1000 budak. Confirm tak boleh tolak. So, bila kita dah asingkan yang macam ni, barulah senang kita nak buat filing. Tak adalah rasa pening-pening lalat tengok resit tu. Mual-mual ke, muntah-muntah ke. Itu simptom lain dah. Tapi korang mesti tertanya-tanya kan? Macam mana nak susun resit yang berdebu bersepah macam ni? Jadi tersusun. Jadi kemas. Macam dalam fail 5 beradik. Senang bah tu. Korang ambil buku ni, buka muka surat 36. Tiru je semua benda ni. Senang gila kan? Tak payah fikir-fikir. Korang kan sibuk bekerja. Follow rapat, confirm dapat.